Dengan judul sajaknya, apakah Aisyah? Sebut dekat mic. Anak Merdeka. Tinggikan mikrofon awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Izinkan saya, Aisyah Melina binti Haidir dari kelas 6 Ibnu Khaldun untuk mendeklamasikan sajak yang bertajuk Anak Merdeka. Kami anak merdeka, lahir di bumi tercinta, membesar dalam suasana aman, hidup bersama penuh kesyukuran. Kami kenal sejarah bangsa, kami hargai jasa berjuang. Pengorbanan mereka tetap bermakna, menjadi inspirasi sepanjang zaman. Jalur gemilang kami kibarkan, lagu kebangsaan kami nyanyikan, rukun negara kami amalkan, perpaduan terus kami semaikan. Kami anak merdeka, berani bermimpi, gigih berusaha, dengan ilmu semangat wajah kami bina masa depan negara. Merdeka, merdeka, bergema suara anak bangsa. Malaysia tetap di hati kita, tanah air tercinta, kekal aman, maju dan berjaya. Sekian, terima kasih. Itulah sajak yang penuh bersemangat daripada Aisyah Melina. Tadi tu jenazah yang tekan lonceng dah. Dekat kerusi dia je yang dengar lonceng dia. Lonceng tersembunyi. Baiklah. Macam mana sajak tadi? Awak rasa okey tak okey? Kelas dia paling jawab paling okey. Fans dia kan? Okey. Sajak ni macam tu lah. Okey, lagi satu cikgu nak ingatkan buat peserta dan awak semua. Bila kita ni Pak Aiki ni Syafrul ni cakap. Cikgu cakap apa tadi? Bila kita bersajak jangan laju. Awak berhenti je sampai orang ingat ada lagi ke dah habis. Berhenti, jangan laju-laju. Awak laju-laju nak kejar apa kan? Okey. Tadi nombor